Dari ladang ke meja makan, dari peternakan biri ke penghasilan produk berkualiti tinggi, kami tingkatkan nilai di setiap rantaian penghasilan makanan. Di Berak Biri, kami melaksanakan pembiakan berbiri baka dopa yang terkenal dengan kualiti dagingnya. Selepas ternakan-ternakan di Berak Biri dibesarkan dan dibiakkan, kita akan menjual ternakan tersebut di pasaran bagi tujuan akikah, korban dan juga pembakaan. InsyaAllah ternakan-ternakan di Berak Biri berkualiti tinggi. Di Berak Biri, istimewanya selain daripada menternak untuk persendirian, kami juga menawarkan perkhidmatan jagaan ternakan merangkumi 3 pakej utama. Biri novis untuk penjagaan seekor induk dalam tempoh setahun, biri vela untuk penjagaan seekor induk dalam tempoh 2 tahun dan biri dominus untuk penjagaan 3 ekor induk dalam tempoh 2 tahun. Pakej ini disediakan adalah untuk memberi ruang kepada rakyat Malaysia menternak tanpa risiko yang tinggi, tanpa perlu modal yang besar, tanpa perlu tanah sendiri, tanpa perlu tenaga kerja yang mahir. Kami sediakan itu semua, ternakan anda kami jagakan. Bagi mengimbangi keperluan makanan di Berak Biri, kami melaksanakan tanaman Napier seluas 4 ekar bagi meningkatkan keterjaminan makanan bagi ternakan biri-biri di Berak Biri. Selain itu juga kami membangunkan satu litar ATV yang kami namakan dia sebagai Biri Train X untuk konsep agroturism di Berak Biri. Ini bukan sekadar perniagaan. Ini adalah perjuangan dan tanggungjawab. Jom belajar menternak, makanan kita tanggungjawab kita.